Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, siapa ni, Cik? Ni rumah Amin ke? Ya, ni rumah Amin. Tapi dah 5 tahun dah dia tak balik raya. Ada apa, Cik? Allah, ya Tuhan. Ibu! Kau memberikanku hidup, kau memberikanku kasih. Ibu nak minta sesuatu boleh? Boleh, Bu. Belikan ibu almari baju. Bu, almari tu kan murah, Bu. Lagipun, Amin bukan besar sangat gaji. Besok nak balik KL, duit lagi. Biar Amin repair je lah pintu almari tu, Bu. Memberikan aku kedamaian, eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu, takkan pernah terlupakan. Oh ibu, korang, aku pun nak main juga. Kau ada senapang ke? Ada. untuk kasih Weh, awak sekarang guna senapang ni lah weh. Ada bunyi. Kau beli apa kau suruh kau beli dulu lah. Ibu, Amin dah senapang. Semua nak beli senapang. untuk terbalaskan. Assalamualaikum, Encik. Waalaikumsalam. Ni lebihan kuih pagi tadi, Encik. Banyak ke tak habis? Banyaklah juga, Encik. Ni duit pagi tadi, Encik. Terima kasih, ya. Assalamualaikum, Encik. Salam. Ibu, tu dah duit. Belikan senapang. Min, duit ni ibu nak buat pusing modal. Tak apalah, sayang. Nanti bila ibu dah ada duit, ibu belikan, ya. Korang, aku pernah senapang. Macam tu kau best. Semalam. Kau best dapat seram. Kau ni tak hati pilih duit lah. Kau ni biar koyak Amin. Besar pula tu. Mana ada? Koyak, Bek Amin ada lubang. Bek Amin koyak, Bek Amin ada lubang. Oh, Bek Amin dah koyak. Tak apalah, nanti ibu jahitkan, ya, nak, ya. Min, sabar, Min. Ibu tak ada duit. Nanti, Min, ibu nak panas, Amin. Ibu! Mampu untuk terbalaskan. Oh, ibu, semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam. Sepanjang hari raya ini, Amin mohon ampun dan maaf atas segala kesalahan Amin terhadap ibu. Untuk terbalaskan. Putih kasihmu Ibu, terima kasih sebab belikan beg baru untuk Amin.